di sebalik tabir. Bahagian 3. Di sebuah kampung ada 2 adik-beradik kembar yang cerdik dan comel. Comel. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Mereka ada seorang kakak. Yang mana ni? Yang tu. Ambil yang tu. Yang sangat garang namanya Ros. Pada suatu hari, Upin, Ipin, mana cadar akak? Ada sini. Dah kena gantung. Apa? Dus. Kepung. Ros? Kakak ya. Anak pergi mana tu? Sekolah dah siap. Main je. Kena ni. Ambil ni. Akak selalu marah-marah. Tak sayang kita lah tu. Opah pun datang. Itu bukan opah. Ni ya. Opah pun datang dengan berkata... Opah cakap apa ya? Opah cakap, pergi tidur dah malam. Terima kasih. Pandai korang main wayang kulit. Berbakat macam akak. Jadi, bolehlah kita orang buat persembahan? Boleh. Cuba tunjuk patung wayang kulit kau orang. Opah nak tengok. Ni Opah. Bolehlah tu. 2 je. Lebih pun tak apa. Boleh aku jual. 2 RM1. Kenapa? Aku salah cakap ke? Bukan senang nak buat. Bolehlah tu. Nanti Atuk boleh tengok kita orang main. Bawa tomat sekali. Atuk buatkan Bolehlah tu. Yalah, bolehlah Atuk. Bolehlah. Atuk dah hebat. Yelah. Yes, saya senang. Saya pun mau tengok. Tengok apa? Ya, nak main kulit. Benar. John! Ada apa ni? Adalah. Tengok je lah nanti. Atuk sudah sampai. Atuk. Sini. Diumumkan. Ketibaan juara wayang kulit Kampung Tulang Rontok. Tok Tanah. Ini Atuk kenalkan. Tok Mat, legenda wayang kulit. Atuk belajar dengan dia lah. Apa semua ni? Kami nak persembahkan wayang kulit bertajuk Di Sebalik Tabir. Sini duduk. Mat. Sini. Hei tua, kau masih hidup? Ya Jebat, aku masih hidup. Kenapa Jebat? Kenapa kau mendahaka kepada raja? Tua, sebenarnya aku ingin menonton film. Nanti. Alang, mari. Raja di istana amat sedih, Bunda Kurana. Teringat
Beta menyesal. Bersabarlah tuanku. Hebat kan main tadi? Wah, Atuk tak sangka korang pandai main wayang kulit. Atuk aja. Patung ni? Atuk aja juga. Dah agak dah. Yelah, Mat. Kalau kita tak ajar dia orang, siapa lagi? Kita mesti tanamkan minat dan sayangkan wayang kulit ni ke dalam jiwa mereka. Kalau tak, hilang begitu saja. Betul. Setuju. Mai, cantik tak wayang kulit tu? Cantik. Oh, Mai.